Okey guys, lampu ni dia menggunakan air dan garam, tanpa bateri ataupun elektrik lah. Yang ni aku dah masukkan air, kau tengok dia punya lampu hidup. Untuk survivor ke apa kan. So aku nak unboxing satu lagi. Yang ni pun lampu menggunakan garam gah. Okay, ni dia punya design dia memang cantik, macam lantern. Korang akan dapat satu dia punya user manual ni. So korang kena buka dulu yang ni. Yang ni kita boleh tuangkan air campur dengan garam. Contoh kalau korang bercamping tepi laut, kita boleh gunakan air laut juga. So aku akan gunakan balik air garam aku ni. Tuangkan semua. Dia punya device ni akan menghasilkan elektrik melalui air garam ni saja. Kita celupkan, lepas tu kita skrukan. Yang bagus sekali, dia ada satu hook ni, kita boleh gantungkan dekat kita punya dalam tent ataupun dekat kita punya pool lah. Sebelah atas ni ada satu button on off. Aku tak tunggu lama pun, kita cuba on kan. Nampak dia dah detect guys. Walaupun hanya menggunakan air garam saja, still cerah guys. Memang terbaik lah. Untuk geng-geng survival boleh, geng-geng prepper ke, yang dah kehabisan bekalan elektrik dah terputus, bateri pun dah habis kan, boleh gunakan ni. Nampak tadi malap, makin lama dia makin cerah. Sebab apa? Dia punya alat ni dah mula bekerja guys. Lampu survivor untuk bercamping boleh, ataupun kegunaan emergency orang.